Assalamualaikum guys, welcome back to ADA channel. Guys, paket baru guys. Ni aku nak unboxing satu tripod. Korang dah baca dah kat bawah kan tajuk dia kan. So jom kita buka guys. Kita baru order semalam dah sampai. Bapuk laju ke. Ini beli dekat Titi. Titi tahulah. Faham lah Titi, okey. Dapat harga jackpot guys. Nampak ni tripod Ulanzi. Bismillah. Ulanzi dual mat selfie stick model MT44B. Nampak tak? MT44B dia tulis ni. Yang ni model terbaru. Dulu dia ada keluar MT44 je. Yang kali ni 44 MT44B. Okay, jom kita unboxing. Dia ada lagi model yang paling baru ni, yang magnet. Sebab apa aku tak beli yang magnet? Nanti aku terangkan kejap lagi. Okay. Wow. Jenama Ulanzi. Okay, tepi ni dah ditulis macam tu. So kat tepi sini dia tulis macam ni. Dia ada gambar-gambar ni. Okay. Tahu lah, harap korang dapat tengok lah. Jenama Ulanzi. Okay, jom kita buka. Bismillah. Dapat harga jackpot. RM64 kot lebih kurang. Aku dapat. Beli masa dia tengah live. Oh, ya Allah Rabbi. So kat dalam dia ada apa? Macam biasalah ada buku manual dia. Okay. Jadi kita letak sini. Oh lama ni. Nampak tak? Okay. Datangkan dengan span. Ni boleh lah. Sesuai lah untuk kalau macam nak pergi travel ke mana-mana kan. Cantik guys. Dia ada remote control dia. Korang boleh bluetooth dengan handset korang. Ni nampak ni. MT44B ditulis. Korang boleh tengok kat sini. So dia punya ball head macam ni. Korang pusing. Dia boleh ni lah laraskan pusing-pusing macam ni kan. 360, 180. Okay. Apa yang membezakan dia dengan MT44 yang lama punya, sini dia ada bawah dia ni ada butang ni tau. Kalau korang letakkan, dia akan terbuka tau. Wow, macam tu. Dia kena letak kuat sikit lah. Wow, lama ni. Tu korang lock dekat merah dia ni. Buatan yang ni kaki dia plastik.
Yang ni beza dia dengan MT-44, dia ada 4 kaki. Yang 44B yang baru ni dia ada 4 kaki, yang lama dia ada 3 kaki je. Okay guys, dia punya tempat letak phone ni, dia ada butang merah tau kat sini tau. Korang tekan dan dia boleh jatuhkan ke bawah macam ni. Dan kenapa aku pilih tripod ni? Sebabnya kenapa aku tak ambil yang magnet punya kan? Magnet tu lagi senang kan untuk phone kan. Sebabnya yang ni dia 2 dalam 1. Dia boleh letak handset, lepas tu korang boleh letak kamera. Sebabnya dia ada ni. Dia ada 1/4 punya screw mount kat sini. Nampak? Kalau yang magnet tu korang tak boleh letak kamera. So aku pilih yang ni. Boleh pakai handset, boleh pakai kamera. Dan benda ni ketinggian dia tinggi juga ni guys. Nampak ni. Korang longgarkan dulu sini, lepas tu korang tarik ni atas. Ya, tinggi lah, lebih kurang tinggi korang. Kau boleh tarik lagi ni. Batang ni macam besi tau. Nampak boleh tarik lagi. So panjang lah dia punya ni. Ketinggian dia aku tak pasti berapa, nanti aku letak kat dalam video ni lah ketinggian dia. Kalau aku berdiri kejap lebih kurang dagu aku. Alright. So kita rendahkan semula. So guys, itu je review aku untuk kali ni. Siapa yang berminat untuk dapatkan ni, boleh tekan link kat bawah macam biasa. Okay. So ni dapat harga jackpot. Yang ini dia datang sekali dengan remote control ni, remote shutter ni kan. Kalau yang MT-44 dia tak ada remote. Ni ada remote. Ada remote dia ni lah. Kau boleh cabut lah benda ni. Dia pasang bluetooth kat handphone korang dan senang lah kalau korang nak ambil gambar ke apa kan. Alright. So sekejap, aku letak ni dulu. So itu je. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.